Assalamualaikum dan selamat datang ke Roy FX Channel. Anda kini sedang menyaksikan analisis daripada Roy. So, let's go. Okay, so dekat sini kita akan buat sedikit strategi di mana the first thing first, Roy kat sini ada nampak ada satu breakout jenis candle. Dia breakout apa ni? Tengok ke belakang. Dia breakout resistant. Alright. Bila dah breakout resistant, apa yang paling penting yang kita pakai set dekat otak kita untuk kita buat position apa? Sama ada position buy atau position sell. Yes, korang memang pandai. Iaitu position untuk buy. Bila kita nak position buy, so kita nak tekan kat mana ni? Takkan terus tekan kan? So kita kena cari confluence. Perkara-perkara penting di mana, dekat mana yang betul-betul sepatutnya kita nak buy. So dekat sini Roy ada tunjuk satu proof di mana ada satu saat ni baru satu proof di mana untuk buat position buy. So kita kena cari lagi proof menggunakan apa yang kita belajar. Alright. So pertama kita ada resistance. Yang kedua kita ada breakout. Yang ketiga kita ada apa? Okay, yang ketiga, kalau korang perasan, kita ada retracement. Right. So ini adalah retracement. Okay, retracement. So yang keempat adalah main entry terus. Sabar. Dan lagi kita cari lagi. Okay, dekat sini Right, nampak satu demand order, satu demand yang belum diambil. Okay, satu demand yang belum diambil, iaitu rally base rally. So siapa tahu rally base rally itu korang memang pengguna teknik SND. So kita ada RBR. Bagi yang tak tahu RBR itu apa, DVD, itu nanti Roy akan ajar. So korang jangan lupa untuk subscribe. Right. So kita ada RBR dekat sini, rally base rally, menunjukkan apa? Ini adalah zone demand. Bila ada zone demand, kita buat position untuk buy. Betul? Okay, so dah ada zone demand. So kita ada 1, 2, 3, 4, 4. So kat sini Roy ada nampak satu lagi. Roy ada perasan di mana Roy mengambil Fibonacci retracement. Roy tarik. So dekat GBP JPY ni sedikit rahsia di mana kebiasaannya GBP JPY akan mengambil level 50. Biasanya dia akan ambil level 50. Bagi yang tak tahu guna Fibonacci pun nanti Roy akan cakap. Right. So kat sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So dah cukup ke? Okay, kalau korang rasa dah cukup, okay, it's all fine. It's okay. Dah rasa cukup, okay, tak apa. So kita buat position untuk long position. Letak sini. Right. So SL di mana? SL Roy akan ambil 25 pips daripada entry. Okay, 24 lah. Dan TP kita adalah 60. Tengah sini ni 57.1. Kita ambil 60. Okay, 60. So dekat sini kita ada satu nisbah berapa? Satu nisbah 2.5. 2.5 lah, kan? Right. So dah ada position, dah ada apa semua. So kita kena tunggu. Okay, dah ada apa semua. Next one is 80%
yang berada dalam diri seorang trader, wajib ada pada diri seorang trader adalah sabar, tunggu price tu datang. Okay, so jom kita tengok apa price ini nak buat. Okay, seperti yang korang lihat, price telah touch kita punya entry. Okay, dia touch. So kita punya entry telah dihidupkan. Okay, gitulah, dihidupkan. So apa pun kita buat adalah kita tunggu sampai sama ada dia hit SL atau hit TP. Kita tunggu. Let's go. Okay, seperti yang korang nak tengok kat sini di mana price telah touch kita punya TP 60 pips is okay, 60 pips. So lagi 40 pips untuk sampai 100 pips kan. So it's okay, 60 pips for me is enough. Alright, so dah 60 pips apa kita buat, kita syukuri lah. So let's see, dia nak kalau rasa nak trade lagi, tengoklah apa price akan buat kat kelas tu. Alright, so dengan menggunakan teknik yang telah saya ajar dan akan ajar kat sini dekat channel Royal Flash. So korang just mula next video, right? So berbaloi lah untuk korang akan niat setiap hari Sabtu Ahad ataupun biasanya sedikit belajar dari Roy kepada yang baru belajar, yang selalu MC. Tak payah jangan risau, don't give up, you lose all money. Okay, korang hilang duit korang je, bukan yang kehidupan korang. Selagi kehidupan kita masih hidup, setiap yang kita pagi kita boleh kelas. So keep move on, okay, step forward untuk kita terus menuju kejayaan, insyaAllah. So praktis banyak, lukis banyak dekat korang punya chat. Jangan give up, insyaAllah korang boleh berjaya. Okay, so terima kasih yang sudah tengok channel Roy. Korang minta untuk korang like, share dan subscribe. Okay, dan jangan lupa untuk tekan butang di sebelah butang subscribe tu. Okay, so see you guys next video. Bye bye.